أرسل إلى مكة ليرسل له قربتين من ماء زمزم. Nabi SAW pernah minta daripada penduduk Mekah untuk kirimkan kepada Nabi dua bekas air, dua kirbah. Dua bekas air itu daripada air Zamzam dihantar kepada Nabi daripada Mekah ke Madinah. فبعثوا له بقربتين من ماء زمزم فكان يشرب منها وإذا جاءه مريض أخرج له منه فقرأ عليه وأعطاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka para sahabat yang berada di Mekah pun mengirimkan dua bekas air, dua kirbah air itu, air Zamzam. Mengirimkan dua bekas air Zamzam daripada Mekah ke Madinah. Maka Nabi SAW minum air Zamzam itu, dan kalaulah ada sesiapa yang jumpa Nabi SAW sebab sakit dan sebagainya, minta air tawar sebagainya, maka Nabi akan ambil air Zamzam tu. Nabi akan ambil air Zamzam tu, Nabi akan baca doa ataupun ayat Quran, zikir kepada air itu, dan Nabi akan bagi minum kepada orang yang sakit itu menggunakan air Zamzam. ويقول عن ماء زمزم طعام طعم والشفاء سقم. أنه يقوم مقام الطعام ويكون شفاء للأسقام. Kata Nabi SAW, air Zamzam ini dia adalah makanan yang bagus dan dia adalah ubat juga untuk orang yang sakit, kata Nabi. Air Zamzam ni dia menjadi seperti makanan yang bagus untuk badan kita, air Zamzam, dan dalam masa sama dia pula juga boleh jadikan sebagai ubat untuk orang yang sakit. وكان بعض الأخيار توفي قريب قبل سنوات. هو في جدة ولكنه في كل أسبوع يطلع مكة ويجيب له ماء زمزم ولا يشرب هو أهل بيته إلا من ماء زمزم ليل ونهار. وكان يقول لنا سنوات ما أحد منا دخل المستشفى من أولاده ولكن لا يشربون إلا من ماء زمزم. Ada satu keluarga ni, orang yang soleh ni, mereka ni duduk di Jeddah, tapi setiap minggu mereka akan turun ke Mekah untuk ambil bekalan air Zamzam bawa ke rumah. Dan mereka ni satu keluarga minum air Zamzam aja. Dan dia bercerita kepada kami yang dia kata keluarga saya tak pernah masuk hospital, bertahun-tahun tak pernah sakit, tak pernah masuk hospital. Maka sebab apa? Sebab kami ni mengamalkan minum air Zamzam sahaja. وماء زمزم إذا كثر بأي ماء آخر يبقى فيه بركة من بركة زمزم. Dan air Zamzam itu bila dalam satu bekas, air Zamzam tu tinggal sikit, kita tambah dengan air lain bersama campur dengan air Zamzam tu, jadi keberkatan air Zamzam tu akan sentiasa ada, tak berkurangan keberkatan air Zamzam tu. كالماء الذي قرئ عليه آيات أو دعوات أو أسماء من أسماء الحسنى فإن زيد عليه ماء لم ينقص بخيره وبركاته بزيادة الماء. Sama juga seperti air yang telah diruqyahkan. Air yang telah diruqyah dibaca dengan zikir ataupun doa, ayat-ayat Quran ataupun disebut nama-nama Allah Asmaul Husna. Maka air yang telah diruqyah itu, dibacakan doa itu, kalau berkurangan, kalau kita tambah air lain ke dalamnya, maka keberkatan dan kesan air itu masih kekal dan tak berkurang. كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرادوا السفر بعضهم وأخذوا منه ماء من أجل أن يضعوا له في بئر لهم فقالوا يا رسول الله أننا مسافة وأن الماء يتبخر قال كاثروه فإنه لا يزداد إلا بركة أطفوا إذا كل ما نقص زيدوه إنه لا يزداد إلا بركة. Ada para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka datang berjumpa dengan Nabi, mereka minta air daripada Nabi untuk ambil berkat. Tujuannya supaya air itu bila bawa ke kampung halaman mereka, di kampung mereka nak curahkan air itu dalam perigi yang menjadi sumber air mereka di kampung. Maka mereka mengadu, ya Rasulullah, kami nak bawa air ni, air yang dibaca oleh Nabi SAW ni, dalam satu perjalanan yang panjang nak balik ke kampung kami, dan cuaca yang panas ni akan menyebabkan air ni berkurang. Air ni akan menguap dan dia akan semakin berkurang, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, tambahkan lagi air, campurkan. Kalau air itu berkurang, campur dengan air lain,
maka sesungguhnya tidak akan berkurang keberkatan dia dan kebaikan dia, kata Nabi. Maka mereka pun campur air itu dengan air lain, dan bila sampai kampung mereka curahkan air itu dalam perigi untuk mengambil berkat daripada air Nabi SAW.